Hari tu aku bawa family aku pergi buka dekat Shalam, dekat di sini ada set selamat berbuka puasa. Dia ada RM99, dia ada 160, dia ada 350, dia ada 650. Oleh kerana bajet aku tak besar, aku ambil 160. Yang ni set ni pun boleh makan 3 atau 5 orang. Banyak juga tu. Kalau ikut harga dengan suasana tempat ini, bagi aku sangat-sangat berbaloi. Yang ini aku tambah lagi RM5, aku dapat lagi 5 keping oyster. Untuk set 160 ni aku pilih sambal lah, sebab orang kata kat sini sambal dia menu killer dia. Dalam set Shelau ni biasalah ada ketam, ada kupang, ada kepah, ada lala, macam-macam lah, jagung semua ada. Dia bagi kau ayam buttermilk adanya. Kailan dua rasa, satu kering, satu basah. Dekat sini lain sikit tau air dia. Dia bagi kau fresh orange dengan tebikal gelas besar ni, boleh minum 2 orang. Untuk set 160 tadi, dia memang ada bagi kau oyster tau. Tapi kalau rasa tak cukup, tambah lagi RM5, dia bagi lagi 5 keping oyster. Bagi peminat-peminat yang suka makan oyster, bagi hantu-hantu yang suka makan oyster, elok korang tambah lagi RM5, dia bagi lagi 5 keping oyster. Siapa leh? Dengar dulu ni, tempat dia terhad. Nak pergi sini kena booking dulu. Nanti aku tinggalkan nombor telefon, booking dulu. Jangan main tergajah aja, ingat tau. Siapa leh?